balik sekolah. Masih pada ni. Jom. Pergi. Ada di sini. Ibu duduk belakang. Hah? Ibu bawa tidak? Ibu duduk belakang tu. Taruh beg adik ibu mana? Taruh belakang. Okey. Dia warna cek. Yo, cicak je. Mama tu dek. Okey, ibu bawa kereta ni. Tu, mama dia tu. Okey. Panas. Di mana sih? Panas? Ni mana? Tu boleh tak? Kenapa dia? Dia minta mangga orang. Geram tengok. Padahal boleh beli tapi ibu tengok boleh tengok mangga yang tak pokok. Geram. Pandang gila. Tang-ting-tong, tang-ting-tong. Betul baju sana bu. Bu apa nak? Tu baju tu. Tu apa? Bu. Boleh apa? Bu apa nak lipat bu lipat. Ini lipat Yang bu. kacau dulu. Duduk. Kita nak ambil kakak sekolah. Dia apa nak? Tu lipat di. Hah? Boleh lipat. Ambil lipop apa? Lipop. Lipat. Lollipop kan? Ha. Oh, banyak lollipop kan? Apa kan lipat? Tengok. Lipat. Ha. Ipop. Ha. Lollipop. Lipat. Lollipop. Okey. Jangan okey je. Oh ya. Gambar. Ba. Ya. Rutin harian kami dengan ibu ambil kakak balik sekolah, hantar sekolah balik. Sekolah. Best kalau ada bas dia ambil dia. Sekolah. Ambil hantar dia. Sekolah. Takkan. Kalau macam dulu, Ibu baik sekolah. Boleh nak keluar. Ibu baik sekolah. Ibu ni baik tengok bel sekolah pun tak ada kat ni. Ada bas sekolah ni. Ben jarang nampak penjara tu je yang ada. Ibu cakap dia kalau lah ada bas sekolah ambil kakak, bestnya ibu tak kabut pagi-pagi hantar kakak. Ya. Kita balik. Oh ya bu. Dek, Sarawak Water. Dadah. nak minta jajan lah dek. Ha, nak jajan. Tak ada dia banyak tu. Abang nak tampak di. Abang nak jajan. Nak apa? Lollipop. Lollipop di. Hari-hari jajan. Tengok gigi tu. Cuba tengok gigi tu. Tengok gigi tu. Abang nak jajan di. Rosak tu gigi dia, macam gigi ketam lah. Selalunya kita paling nampak. Abang nak jajan. Baru kali taman masuk taman ni. Cantik, tengok luas boleh parking dua biji kita nampak biji kereta. Lawanya. Jomlah kita beli rumah kat sini jom.
Dalam di sini. Ibu apa besar? Salah ni. Selamat Kampung Bidayu. Oh, Kampung Bidayu. Manuk Nung, Kampung Bidayu. Manuk Nuk dia kata. Kampung Bidayu, wai. Kampung Bidayu. Ui, ada tu. Hebatlah. Ada tugu. Oh, belum. Pesan dekat. Ni taman apa? Panggil apa? Campur kan? Taman Bidayu. Taman Bidayu. Siapa pun boleh duduk. Oh. Cantik besar lah. Rumah tepi lagi besar. Mak kecil. Bu, ibu. Ya. Bu, mak kecil. Apa adik ni tekan? Nyanyi lah elok-elok. Bagaikan hujan ya hari itu. Kami dia tu musim hujan lah. Musim hujan. Udah kadang-kadang masak bubur. Oh, ada anjing. Anjing. Ada anjing. Ibu. Tahu. Macam mana bunyi anjing? Macam mana? Tu bunyi kucing. Anjing. Anjing daging. Macam mana? Jadi ibu. Dong. Orang yang dulu. Anjing daging. Ya. Bunyi lulu. Lulu. Ini aku lulu. Aku lalu. Papa lala. Walau. Alamak, habis. Jadi abu. Lihat pula. Anak dengan mak sama je. Cepat tekan. Lagi. Oh, penuh dah yang. Mana pakainya? Itu tak ada sangat ni. Mula dari bawah tak ada siapa pandang. Langkah kecil tiap hari walau jalan penuh halang. Dulu orang ketawa kata aku takkan kemana. Sekarang Oh, nampak tak beledi-beledi tu, Bu? Dia nak balik tu. Balik. Cuti besok kan? Okey, udah datai bak sekolah kakak. Bakal biasa. Time-time semua kak pulang sekolah tu mesti pakaian penuh lah marendu. Aku jalan pelan-pelan. Kalau ibu pandai masuk situ. Dari mana? Nak buntut dulu. Buntut dulu. Saya tak pandai. Pergi sini. Terus ke penuh dulu. Tu banyak lagi kosong tu. Tukar driver nak parking. Ibu. Ibu masuk bontot, masuk kepala rasa cacat. Shut up! Ayang. Ibu nak cakap, dia nak cakap. Ya Allah, pelik. Jadi parking proper sikit. Ibu parking tak apa-apa. Macam cacat je masuk kepala dulu. So dia ditukar lah. Jadi sini sikit je supaya orang boleh masuk belah. Oh, ada lagi. Yeay, barulah macam tak cacat. Sibuk kita nak cakap, dia nak cakap. Tombok jagi. Dia nak kucing. Dia jadi anak kucing.
Yang jadi anak kucing. Kita tengok kedai-kedai wujud sejak semalam. Nak beli jajan kan? Budak nak beli jajan. Jajan. Ni apa ni, pensel ni? Coklat kot. Coklat boleh cinggam. Ibu rasa cinggam. Chewing gum. Chewing gum ni. Ah. Oh, bulu-bulu candy. Macam jajan sekarang. Ni zaman-zaman dulu ni. Coklat tu. Nak ni ke ada? Kamu kali guna. Oh, ni air ni. Nak bancur. Ibu dah air tu tak buat pula. Yalah, kena. Dia mesti Macam blender tu, sedap air. tu. Kopo-lepo tu. Oh, bermakna ni satu rumah ni. Rumah dari kecil. Oh, rumah sendiri ya? Saka. Rumah saja. Oh, best lah. Lamanya. Berapa tahun tak? Sekolah ni dah berapa tahun dah buat? Baru Saya gitu. sekarang ni 32 kan? Oh. 34 tahun. Lama lagi. Oh. Dulu sekolah aku rumah kayu je. Oh, ya. Oh, okay. Baru upgrade. Oh, dia baru upgrade. Oh, patutlah. Nampak kami datang ni nampak macam baru. Ah. Berapa lama sekolah ni? Oh. Ya, jom. Okey, kita pergi ke sebelah pula. Tok ke Marek ah, lemai ke Marek. Petunjuk punya. Setiap pagi-pagi lemai. Segi maya tadi tu. Kuih macam-macam kuih. Datang balik bisa di Canai bisa RM2, RM2, RM2. RM2, kerepek. So, ada lagi RM3. Kerepek RM3. RM3 beli air. Macam-macam ada jajan. Tak ada apa-apa. Air pun ada. Air sada. Angkat-angkat ni dua kau patah pecok. Yang ni RM2. Yang ni RM3. Dua. Oh, tak RM1, tu RM2. Oh, okey. Apa ke? Deh, jom. Ni RM3 kerepek pedas. Keropok lekau RM2. RM2. Gula-gula RM2. RM2 tu satu. RM1. Teh ais RM1. RM1. Oh, RM1 rupanya. Ya, yang besar tu RM2, yang RM5 besar lagi. Kita ambil kakak. Memang wajib ya. Wajib ya keropok lekor ni. Sakit. Sedap. Tidak pedas. Sakit. Sedap. Jajan. Tengok dapat jajan, muka dapat jajan. Muka ada senyum. Kembang-kembang hidung tu. Tengok hidung kembang-kembang tu. Macam mana kalau sedap? Tengok gigi. Terlampau banyak makan. Tengok.
Cepat tengok gigi. Kakak sudah sampai. Nak buka kolam dia. Keluarnya dia di tengok orang nak duduk tu. Makan jajan. Bawa mana nak duduk tu Lola? Ya Allah, mati. Bahaya. Betul lah pot. Pun baru nak masuk, baru bagi signal. Pot selalu aku kat beliin PP apa? Oh, bagi rider lah ni kono. Oh, pot no aku selalu beli ensap. Ni kedai apa ni ya? Chinese cuisine. Non halal. Oh, Valley Cafe tu. Oh no.